Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Keputusan Rayuan Kerajaan Malaysia. Majlis Angkatan Tentera Malaysia dan dua pihak lain berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada pelarasan pencen Pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sepatutnya diputuskan 6 Mei ditangguhkan ke 26 Mei ini. Penangguhan itu menyusul selepas prosiding pada 26 Januari lalu di mana panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Dato' Hasim Hamzah mendengar hujahan daripada Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali dan Peguam Muhammad Hanif Qadri Abdullah. Panel tersebut turut dianggotai oleh Hakim Dato' Wong Kian Keong dan Dato' Ismail Ibrahim yang pada masa itu menetapkan 3 Februari sebagai tarikh pengurusan kes sebelum kemudian menetapkan 6 Mei untuk keputusan. Bagaimanapun, tarikh tersebut kini ditangguhkan kepada 26 Mei. Muhammad Hanif Qadri yang mewakili 50 pesara ATM mengesahkan perkara itu. Beliau berkata pihak-pihak yang terlibat telah dimaklumkan mengenai penangguhan keputusan itu menerusi notis mahkamah. Sebelum ini pada 5 Februari 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman pemula yang difailkan oleh Mayor Rosli Mayor Muhammad Jaafar bersama 49 veteran ATM lain pada 17 November 2022 yang menuntut pelarasan pencen bagi mereka yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Dalam saman itu, plaintiff menamakan kerajaan, Majlis Angkatan Tentera, Majlis Menteri Kanan Pertahanan Malaysia dan Majlis Angkatan Tentera sebagai dependen pertama hingga keempat. Plaintiff memohon peristirahan bahawa para dependen telah memungkiri peruntukan di bawah Perkara 137 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera Malaysia 1972 kerana gagal menyelaras pencen baharu untuk pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Mereka turut memohon agar pencen semua pesara ATM yang bersara sebelum tarikh tersebut diselaras mengikut kadar dan cara sebagaimana yang diterima pesara selepas 1 Januari 2013. Ini termasuk keperluan meminda peraturan-peraturan Angkatan Tetap Pencen, Ganjaran dan Faedah-Faedah lain 1982 untuk memasukkan peruntukan pelarasan pencen baharu sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah. Plaintiff mendakwa ketidakselarasan tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dijamin di bawah Perkara 147 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Mereka turut menyuarakan rasa terkilan kerana pencen yang diterima jauh lebih rendah berbanding pesara yang bersara selepas 2013. Menurut mereka, jurang pencen itu menafikan hak untuk menikmati bayaran setara dan kenaikan yang sama sekaligus mewujudkan ketidaksamarataan yang jelas antara dua kumpulan pesara ATM.